Sudah sekian lama Nona tidak kongsikan segmen ini. Nak sihat, kembali dengan tip ringkas untuk kekal bertenaga sambil menyiapkan persiapan Tahun Baru Cina dan menjaga stamina menjelang Ramadan. Senaman ringan, fokus kelenturan dan pernafasan membantu tubuh kekal aktif. Hai, bersama dengan saya, Syazana, saya akan kongsikan beberapa senaman ringan yang kita boleh buat ketika bulan puasa. Bukan makanan sahaja yang kita kena jaga, senaman tetap perlu buat ketika bulan puasa ni. Jom! Untuk senaman yang pertama, kita akan buat body weight squat hanya memakai kita punya badan sahaja. Okay? Jadi untuk setiap exercise, kita akan lakukan 4 kali bersama dengan 12 repetisi. Okay? So exercise yang pertama, squat, make sure kaki kita buka kita punya selebar bahu. Okay? And then turun bawah sampai habis. Kita akan move kepada senaman yang kedua, iaitu push up. Letakkan tangan ke depan. Okay, and then lutut ni kita kena letak dia dekat bawah. Dan pastikan punggung jangan naik ke atas, bawa dia turun ke bawah. Kaki pastikan bersilang. Okay, jadi bila dah dapat posisi macam ni, boleh terus turun. Tapi kalau rasa agak susah untuk turun sampai habis, boleh saja turun sampai paras yang kita mampu. Untuk senaman yang ketiga, kita akan buat glute bridge. Jadi glute bridge ni dia target banyak kepada bahagian kita punya punggung. Okey, jom. Cara yang pertama, tangan make sure you letak dekat tepi, and then naikkan punggung sampai habis, sampai kita rasa dekat bahagian masa kita hamstring dan juga bahagian glutes. Jadi bila dah rasa, you boleh turun, buang nafas, naik semula. Okey, sama juga, jangan lupa untuk buat 4 set dan 12 repetisi. Untuk senaman seterusnya, kita akan buat child pose. Untuk orang yang ada masalah sakit belakang, sangat baguslah untuk kita buat child pose ni. Okey. Cara yang pertama, kita boleh buka sikit, okay? Buka sikit kaki, and then kita perlu turunkan badan ke bawah. Dan pastikan untuk buat child pose, boleh anggarkan untuk buat dalam 30 hingga 40 saat. Untuk senaman seterusnya, kita akan buat sit up. Okay, sit up ni dia akan target banyak dekat bahagian kita punya abdominal dan juga bahagian kaki. Pertama sekali, kita kena baring dahulu. Okay, cara yang pertama ni, cara yang mudah. Kita tak perlu naikkan badan terus ke atas. Yang angkat tangan, biarkan dia di hadapan muka dan naikkan badan. Tangan ni boleh sentuh lutut. Kita dah sampai pada penghujung, iaitu senaman yang terakhir dinamakan shoulder press. So ini akan target banyak dekat bahagian you punya bahu. So kalau nak kecilkan bahagian lengan, boleh buat shoulder press. Okay, so apa yang diperlukan, kita akan pakai beban sedikit lah. Okay, so boleh guna ikut beban yang you mampu untuk angkat. Okay, so dekat saya ni ada 5 kg. Okay, let's go. Okay, cara yang pertama, letakkan dumbbell ni dekat paras telinga ni, you letak bawah sedikit. Okay, pastikan dia bawah dari telinga sedikit sahaja, jangan bersentuhan dengan bahu. Okay, naikkan sedikit dari sini, bawa sampai ke atas. Jadi itu sahaja beberapa senaman yang saya dapat kongsikan. Jadi dekat rumah jangan lupa tetaplah bersenam walaupun ketika di bulan puasa. Semoga setiap tips yang saya bagikan dan setiap senaman yang saya sharekan dapat membantu kalian. Selamat berpuasa!